Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua trader-trader. Alright, belum terlambat lagi untuk saya ucapkan selamat Hari Raya kepada semua. So, saya kembali lagi hari ini untuk ulasan pasaran apa yang berlaku terhadap pasaran sepanjang minggu lepas. Jadi dalam video kali ini kita akan recap apa yang berlaku dalam pasaran sepanjang 23 sehingga 27 Mac 2026 dengan fokus kepada crude oil, US Dollar Index ataupun DXY dan juga Euro JPY. Secara keseluruhan, minggu lepas kita lihat pasaran bergerak dalam keadaan agak berhati-hati. Banyak pergerakan dipengaruhi oleh data ekonomi Amerika Syarikat, jangkaan kadar faedah dan juga sentimen geopolitik yang masih memberi kesan kepada pasaran global. Jadi, jom kita tengok satu persatu apakah yang berlaku kepada pasaran sepanjang minggu lepas. Diharapkan video ini dapat membantu anda memberi idea untuk anda merancang sebarang strategi dagangan anda pada minggu ini. Jom kita mulakan. Okey baik, yang pertama kita akan mulakan dengan crude oil. Crude oil pada minggu lepas menunjukkan pergerakan yang agak bercampur. Ada sesi harga naik disebabkan kebimbangan terhadap bekalan, terutamanya apabila sentimen geopolitik kembali menjadi perhatian pasaran. Apabila terdapat risiko gangguan bekalan terutama dari kawasan pengeluar utama minyak, harga minyak biasanya akan mendapat sokongan kerana pasaran mula menjangka supply boleh berkurang. Okay. So, kalau kita lihat dalam masa yang sama, pergerakan minyak juga dipengaruhi oleh jangkaan ekonomi global. Jika pasaran melihat pertumbuhan ekonomi mungkin perlahan, ini boleh mengurangkan permintaan minyak dan memberi tekanan kepada harga. Sebab itu minggu lepas, kita nampak minyak bergerak naik dan turun tanpa arah yang terlalu jelas. So, jom kita lihat apa yang berlaku kepada carta crude oil. Baik, di hadapan anda ini merupakan carta crude oil. Pada time frame D1, anda boleh perhatikan harga minyak kembali ke paras $100 setong per barrel. Alright, so apa yang kita boleh perhatikan dekat sini, sentimen geopolitik masih lagi memain peranan terhadap harga minyak pada minggu ini. So, menurut analisa pasaran, sekiranya ketegangan geopolitik masih lagi belum mereda dalam 2 ataupun 3 minggu ini, kita menjangkakan crude oil bakal mencecah ke paras 150 USD setong. Okay, so apa yang kita boleh tengok dekat sini kalau pada time frame yang lebih kecil, pada time frame yang lebih kecil kita dapat lihat crude oil cuba untuk membuat penurunan harga pada 23 Mac 2026 tapi bersifat temporary. Harga mula rebound start daripada harga 85.56 per barrel dan kini harga kembali melonjak ke paras 102.92. Tak terlalu banyak sentimen analisa yang technical analysis yang kita boleh perhatikan. Namun kalau kita tarik satu trend line kat sini, apa yang kita boleh perhatikan bahawa ada crude oil masih lagi dalam bullish sentiment dan seperti yang kita sebutkan tadi, jangkaan kita selagi mana ketegangan geopolitik masih lagi belum mereda dalam minggu-minggu akan datang, kita menjangkakan harga minyak mentah akan terus meningkat di masa akan datang. So, berhati-hati untuk para trader yang memilih trade crude oil. Seterusnya kita akan pergi kepada mata wang dolar ataupun DXY. Sekarang kita lihat US dollar. Minggu lepas DXY menunjukkan pergerakan yang agak stabil dengan momentum sederhana. Pasaran masih sangat fokus kepada data ekonomi Amerika Syarikat dan jangkaan kadar faedah daripada Federal Reserve. Apabila data ekonomi dilihat masih kukuh, dolar biasanya akan mendapat sokongan kerana pasaran menjangka kadar faedah mungkin kekal tinggi untuk tempoh yang lebih lama. Namun kalau kita lihat dalam beberapa sesi, kita juga nampak momentum dolar menjadi perlahan apabila pasaran mula menilai semula kemungkinan perubahan dasar monetary pada masa hadapan pada bila-bila masa akan diumumkan oleh Federal Reserve. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, dolar minggu lepas bergerak dalam keadaan berhati-hati dan banyak dipacu oleh data itu sendiri. Jom kita lihat apa yang berlaku kepada carta DXY. Okey, ini merupakan carta DXY ataupun Dollar Index. Apa yang kita boleh perhatikan di hadapan anda ni merupakan time frame D1. Kesimpulan apa yang kita boleh lakukan dekat sini bahawa kejatuhan dolar pada awal tahun ini digantikan dengan momentum bullish sepanjang minggu ini. Pengukuhan dolar ini didorong oleh data ekonomi dan juga
sentimen interest rate yang masih lagi kekal sehingga sekarang. Belum lagi ada simptom-simptom ataupun tanda-tanda bahawa Federal Reserve akan menurunkan kadar faedah, dan selagi kadar faedah masih lagi tinggi ditetapkan oleh Federal Reserve, kita menjagakan dolar akan terus mendapat permintaan di dalam pasaran. Dari sudut technical analysis, apa yang kita boleh perhatikan, satu breakout zone telah pun berjaya dilakukan di sini. Okey, di time frame D1. So kalau kita perhati dengan lebih dekat, berlakunya membuat lower low, paras resistance signifikan yang berjaya ditembusi oleh pasaran. Apa yang anda boleh perhatikan, price berjaya dipecahkan dan sekarang ini retracement pun telah berlaku dan pasaran sedang mula mengorak langkah naik ke atas. So kita menjagakan USD pada minggu ini mungkin akan mencuba mencari ke paras next significant support significant resistance, yang mana seperti saya tandakan di sini, kita menjangkakan di sini merupakan satu zon yang akan menentukan sama ada dolar index akan terus mengukuh ataupun dolar index akan melemah sepanjang minggu ini. Apapun seperti yang kita sebutkan tadi, data minggu ini merupakan minggu data yang perlu kita beri perhatian. Sekiranya data-data yang dikeluarkan memberi kelebihan kepada dolar, itu bermaksud dolar akan terus mengukuh sepanjang minggu ini. Okey. Walaupun ada ura-ura mengatakan sekiranya Federal Reserve mengekalkan kadar faedah sedia ada, kita sebagai trader perlu tahu bahawa kadar yang sedia ada sekarang ni sudah cukup baik untuk para pelabur duduk dan stay membeli safe haven currency seperti dolar Amerika Syarikat. Itu merupakan pandangan penganalisa yang ada sekarang ini, di mana ramai penganalisa menjangkakan bahawa interest rate tidak akan diturunkan dalam tempoh terdekat, walaupun ada ura-ura yang mengatakan kadar inflasi telah pun meningkat naik. Namun bacaan data ekonomi yang baik dan juga pergerakan sentimen pasaran seperti yang kita lihat sekarang ni, dari sudut technical analysis, apa yang anda boleh perhatikan, dolar masih lagi dominan untuk melakukan kenaikan berbanding membuat penurunan. Itu saja yang kita boleh nampak sepanjang minggu ini untuk dolar Amerika. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada mata wang terakhir kita ataupun pasangan mata wang terakhir kita, iaitu Euro JPY. Euro JPY pada minggu lepas menunjukkan pergerakan yang agak sensitif kepada perubahan sentimen global. Yen Jepun kembali mendapat perhatian apabila sentimen pasaran menjadi lebih berhati-hati. Dalam keadaan seperti ini, yen biasanya akan menguat ataupun mengukuh kerana ia dianggap sebagai salah satu safe haven currency. Jadi apabila yen mengukuh, pasangan seperti Euro JPY akan berada di bawah tekanan, dan dalam masa yang sama, Euro tidak mempunyai katalis besar yang mampu menyokong kenaikan kuat sepanjang minggu lepas, menyebabkan pergerakan Euro JPY lebih dipengaruhi oleh aliran sentimen global. Jom kita lihat apa yang berlaku kepada carta Euro JPY. Okey, ini pula currency terakhir kita untuk analisa kita pada minggu ini, iaitu Euro JPY. Ini adalah time frame D1. Apa yang anda boleh perhatikan, belum lagi ada dominan arah pergerakan ke mana hala tuju Euro JPY pada minggu ini. Anda boleh perhatikan pasaran sekarang sedang sideways, masih lagi menunggu keputusan sama ada melakukan breakout di atas ataupun breakout di bawah. Namun sekiranya kalau kita buka pada time frame yang lebih kecil, okey, apa yang kita boleh jangkakan bahawa Euro JPY memerlukan satu push factor untuk melepasi para support ataupun para resistance untuk memecahkan barrier sama ada akan melakukan breakout di kawasan support ataupun di kawasan resistance. Sepanjang minggu itu, selagi mana sentimen ataupun pasaran masih lagi bermain pada kadar harga yang sama, kita menjagakan Euro JPY akan kekal bermain di zon yang sama selagi belum ada push factor seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau kita buka kepada time frame M1, apa yang kita boleh perhatikan di time frame M1 sama juga. Okay. Belum lagi ada significant movement ataupun pergerakan arah ke manakah Euro JPY
bakal pergi pada minggu ini. Tapi kalau anda boleh perhatikan kat sini, zone trendline yang seperti saya tandakan, triangle ni, anda boleh perhatikan sini telah berlakunya satu breakout zone, okay, daripada triangle. So ada possibility, ada chances dan possibility mungkin akan berlaku short buy untuk mencuba paras resistance seperti yang kita tandakan di atas tadi. Okay. Dan anda nampak sekarang retracement sedang berlaku. Kita menjangkakan mungkin pasaran sedang membuat short buy seperti yang kita tandakan dalam time frame H4 sebentar tadi. Tapi seperti anda tengok kat sekarang ni, ini merupakan time frame H1. Okay, ini bukannya trend ataupun bukannya major trend kalau kata pergerakan naik ke atas, tapi apa yang kita boleh confirm dekat sini daripada time frame kecil, ada satu small significant movement yang mana breakout kecil telah berlaku, dan saya menjangkakan bahawa pergerakan buy ini adalah lebih bersifat temporary untuk retest di kawasan resisten yang kita tandakan di atas. Apa-apa pun, perhatikan sentimen data dan sentimen geopolitik seperti kita sebutkan tadi. Sebab pada minggu ini data driven, seperti yang saya kata tadi, data driven yang akan menentukan pergerakan besar-besaran pasaran pada minggu ini. So kalau kita nak ringkaskan kesimpulan pada minggu lepas, minyak bergerak bercampur dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan juga jangkaan data ekonomi. Dolar pula kekal stabil dan sensitif kepada data ekonomi US, manakala Euro JPY pula banyak dipengaruhi oleh sentimen risiko global dan juga pergerakan yen. Tema utama minggu lepas adalah pasaran masih berhati-hati dan data driven, dengan sentimen geopolitik terus memainkan peranan penting di dalam pasaran. Untuk trader, keadaan seperti ini bermaksud pasaran boleh berubah arah dengan cepat, jadi risk management tersangatlah penting untuk strategi dagangan anda pada minggu ini. Itu saja ulasan pasaran minggu lepas untuk crude oil, DXY dan juga Euro JPY. Diharapkan analisa ini akan membantu anda untuk memahami sentimen pasaran dengan lebih jelas untuk menentukan strategi dagangan anda. Kalau anda suka konten seperti ini, jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak analisa pasaran setiap minggu. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Saya Ahmad Yasir. Bye-bye.